Oh, musim sejuk dah tiba. Haji-haji semua. Tapi macam mana kita nak elak batuk Mesti terfikir-fikirkan. Inilah ada tips simple tapi berkesan. Yang pertama, banyakkan minum air suam. Haji-haja, air suam ni dapat menyebabkan saluran pernafasan kita. Yang kedua, boleh pakai mask. Mask ini boleh membantu kita mengelakkan habuk yang kering masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Boleh dipakai sewaktu bab ziarah. Kalau dalam tawaf, tawaf sunat, tawaf wadak boleh pakai mask. Tapi kalau tawaf umrah, kena lihat semula dalam pantang larang ihram. Yang ketiga, elakkan makanan minuman yang sejuk. Kalau kita mengambil minuman yang sejuk, tekak kita akan cepat terkejut dengan suhu yang bawah 20 darjah Celsius. Bila buat begitu, nanti tekak kita akan menjadi gatal dan jadinya penyakit batuk. Yang keempat, haji-haji semua, anda boleh bawa ubat batuk ataupun lozeng. Ini boleh mengelakkan kekeringan pada hidung dan tekak sewaktu musim sejuk. Yang kelima, haji-hajah perlu rehat yang cukup dan jaga suara sewaktu talbiyah, sewaktu berdoa, tidak pun berteriak-berteriak. Cakap seperti biasa pun sudah memadai. Ialah haji-haji semua, insya-Allah kita punya pelaksanaan ibadah umrah, pelaksanaan ibadah-ibadah yang lain ataupun aktiviti yang lain akan menjadi lancar seperti biasa, insya-Allah. Jaga diri, jaga kesihatan masing-masing.